Baik, keunikan seni bina masjid lama di negara ini yang berteraskan elemen Nusantara terus menjadi kebanggaan. Masjid Jami' Muhammadi di Kota Baru Kelantan yang mencecah usia 158 tahun antaranya masih berdiri gah seiring dengan peranannya sejak dahulu lagi sebagai pusat penyebaran ilmu agama. Wartawan Shannon Hanif Abdullah Suhaimi ada laporannya. Masjid ini juga dikenali sebagai Masjid Negeri Kelantan. Bukan sahaja terkenal kerana keunikan seni bina dan sejarah, ia juga masih berperanan sehingga kini sebagai institusi penting bagi penyebaran dan pendidikan ilmu agama. Malah dikatakan beberapa ulama juga pernah mengajar di masjid ini sehingga Kelantan digelar Serambi Mekah. Antaranya Muhammad Yusuf Ahmad atau lebih dikenali sebagai Tok Kenali yang merupakan tokoh agama ulung, pembangun dan pencetus ilmu pengajian Islam di Malaysia dan Asia Tenggara. Masjid negeri, masjid kata apa, ulama-ulama besar lah. Macam kita tahu sebelum-sebelum ni macam Tok Kenali masih aura dia tu masih ada lagi lah. Masjid ini asalnya diberi nama Masjid Besar Kota Baru yang dibina pada tahun 1867 ketika pemerintahan Sultan Muhammad II dan menggunakan kayu-kayu terpilih. Namun, selepas ubah suai pada tahun 1922, struktur konkrit mula dibina dan dirasmikan Sultan Ismail Sultan Muhammad keempat pada 31 Julai 1931 dan dinamakan semula sebagai Masjid Muhammadi. Selain daripada pusat ibadah, di sini juga ada macam-macam kelas pengajian dan antara yang menariknya, kita di sini mengalu-alukan semua daripada kalangan masyarakat untuk hadir ke masjid ini, sama ada golongan muda, kanak-kanak ataupun golongan yang dewasa hingga ke warga emas. Masjid ini juga pernah menjadi tumpuan mereka yang ingin belajar mengenai Islam. Bukan sahaja negara ini, malah negara lain seperti Kemboja dan beberapa wilayah selatan Thailand. Waktu masjid ini memang kaya dengan sejarah, tegak banyak kelas-kelas pengaji ilmu kat sini. Waktu masjid ini juga dipanggil Masjid Raja. Masjid Raja. Jadi simbol rakyat Kelantan ni tak pada raja tu, dia mari ke masjid antaranya. Di bahagian tengah masjid terdapat satu telaga yang dikenali sebagai Telaga Tok Kenali. Ia digali secara gotong royong oleh pelajar dan penduduk lebih 100 tahun lalu dan airnya tidak pernah kering sehingga kini. Reka bentuk Masjid Muhammadi bercirikan seni bina kolonial dan diinspirasikan daripada Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru. Terdapat 3 jenis ragam hias pada masjid ini iaitu motif flora campuran daripada reka bentuk Greek dan Korintian, kaligrafi khat Nasah dan geometri 2 dimensi pecahan 8. Ragam hias ini menjadikan reka bentuk Masjid Muhammadi unik dan indah berbeza dengan masjid yang lain di Kelantan. Laporan Shannon Hanif Abdullah Suhaimi untuk TV3.